Malaysia hanya memainkan peranan sebagai fasilitator antara kerajaan Thailand dan Kemboja, memandangkan kedua-dua negara itu berdepan kesukaran untuk berhubung secara langsung. Menurut laporan Malaysia Gazette, Datuk Fahmi Fadzil menegaskan bahawa tuduhan kononnya Malaysia campur tangan dalam konflik Thailand-Kemboja adalah tidak berasas dan jauh menyimpang. Benda itu dilaporkan kepada jemaah menteri awal lagi. Jadi tidak benar Malaysia masuk campur dalam perihal mana-mana negara, apatah lagi jiran kita. Jadi ini satu dakwaan yang tidak baik dan tidak betul. Kita lihat kumpulan tersebut tidak mewakili kerajaan Thailand. Sama ada pihak tersebut mempunyai motif atau agenda sendiri. Itu perihal mereka, katanya selaku jurucakap Kerajaan Perpaduan. Fahmi berkata demikian ketika ditemui pada majlis perasmian penutup Seminar Kesedaran Penipuan Cyber Komuniti India Lembah Pantai hari ini. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menjelaskan bahawa segala syarat serta keputusan berkaitan proses perdamaian telah dipersetujui oleh Thailand dan Kemboja sebelum sebarang pemeteraian dijalankan di Malaysia. Tapi segala syarat, segala keputusan itu ditentukan oleh Kamboja dan Thailand sebelum genjatan senjata ditandatangani di Kompleks Seri Perdana dan sewaktu perjanjian perdamaian yang dimeterai disaksikan Amerika Syarikat. Semua itu dipersetujui oleh Thailand dan Kemboja. Malaysia tidak masuk campur dalam apa yang dipersetujui itu, ujarnya. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menolak dakwaan bahawa Malaysia campur tangan dalam cara Thailand menguruskan pertikaiannya dengan Kemboja. Penjelasan itu dibuat selepas sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di hadapan Kedutaan Malaysia di Bangkok semalam dan menuduh Anwar selaku pengerusi ASEAN mencampuri urusan Thailand dalam mempertahankan kedaulatannya. Sebaliknya, Anwar menegaskan bahawa Malaysia hanya membantu memudahkan perbincangan bagi memastikan penyelesaian konflik antara kedua-dua negara berjaya dicapai secara harmoni.